Untuk tengok network, untuk check network, first of all kita kena tengok adalah LAN kabel. So kalau dia direct LAN port lah. Kalau dia pakai adapter macam ni, contoh macam adapter macam ni, kena check adapter lah. So kalau yang ni daripada mesin, dia masuk terus mesin punya direct LAN port. Okay. So bila tengok, boleh pergi dekat software ni. Sekarang kita tengok kolam merah. Okay, so kolam merah dia tak connect lah. Okay, so contoh pertama saya masukkan kabel LAN. So saya cocok kabel LAN. Dia cocok je kabel LAN. Dia automatik kat sini, nampak dia tukar ke hijau. So kalau dia tukar ke hijau, maksudnya network okey. Okay, so kena check kebiasaannya. Kena check dekat LAN port ni, dekat komputer. Tengok lah, kalau PC lah, kalau laptop lah. So, dan check LAN kabel. Dan LAN kabel ni, dia akan masuk dalam ni, dekat mesin ni. Sini, dia akan keluar ke atas ni. Kalau boleh tengok, dia dekat sini. Ni. Ini dia. Ni dia punya LAN port dia bawah ni. So, boleh tengok, kita cabut. Dia dekat sini. Ini agak susah dalam tu. So check condition dekat motherboard. Tak kena aja ke PC. Okay, tapi kalau connection kabel semua tak ada problem, dah confirm, kita boleh check juga IP address. So kalau IP address, biasa first kat sini kita search network. Okay, search network. Okay, search kat sini network. Okay, pergi dekat network status. Okay, so bila pergi dekat network status, pergi dekat change adapter option. Okay, bila keluar kat sini, okay, kalau ni biasa wifi lah. Kalau internet, kalau pakai ada adapter, dia akan keluar adapter punya connection kat sini. So kalau yang ni, kita tekan double click. Lepas tu kita tekan properties. Kat sini properties. Okay, so bila kita tekan properties, dia keluar macam ni. Okay, so kat sini IPv4. So IPv4 kena tengok ni tukar. Kena ada nombor IP address ni. Ni IP address untuk mesin. So yang ni pun kena check. So ni okey, IP address semua dah okey. Kabel semua dah okey. So dia akan connect, connection dia akan ada isu. Kalau ada isu, kena check antara ni, semua ni.